Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada malam ini datang makan di kedai Ashikin Seafood ya. Ashikin Seafood berdepan dengan penjara Sungai Buloh. Dengar kata daripada penduduk sarjana utama, kedai ini sangat famous dengan ikan siakap dia very nice very nice, very good food, very tasty. So kami dua keluarga datang makan malam ini di Ashikin Seafood dan merasai sendiri makanan-makanan special di kedai Ashikin Seafood berhadapan dengan penjara Sungai Buloh pada malam ini. Okay, let's go. Okay. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam. Abang Wan dari mana? Dari KL. Dari KL. Tapi tempat saya datang makan tak saya dekat Sungai Buloh. Sarjana utama. Kita berkumpul dekat sini, family nak makan dekat Ice Chicken Seafood. Dia kata sedap. Okey. Memang sedap. Apa yang special kedai ni abang makan? So far tom yum dia. Tom yum. Tom yum dia sedap. Okey. Sup ekor dia terangkan. Okey. Ikan tiga rasa. Siakap tiga rasa. Yes. Okey. Steam. Dan juga tiga rasa. Mostly kebanyakannya memang semua sedap. Ni siapa sebelah abang ni? Bapak saya Berapa umur dia? 90 tahun masih 90 sihat. tahun ya. Yes. Okey. Ismail Abdullah. Nak Buat tanya. sini. Okey. Apa yang pakcik suka kat sini makanan? Ha? Dua ekor. Minat eh? dua ekor. Okey. Minat. Telur dadah. Telur dadah. Lagi apa yang pakcik suka lagi? Ya. Apa yang suka lagi? Ikan setin. Ikan siakap tiga rasa. Ya. Buat Tangan memaru. apa nama makan apa? Sini sup ekor, tom yum. Apa yang special kepada abang lain makan sini? Biasanya sup ekor lah, sup ekor dari So ekor special special. Okey, berapa rating kalau abang lain boleh bagi? 10 per 10 lah. 10 per 10 untuk so ekor lah. Sup ekor. Macam mana dengan ikan dia? Ikan siakap? Ikan yang steam ni 9 per 10 lah. 9 per 10. Okey, terima kasih abang Leman. Okey. Okey, Assalamualaikum Cik Saleh. Okey, Cik Saleh makan apa? Oh, ni makan ikan siakap tiga rasa. Memang sedap gila je. Sedap Sedap gila. Okey, apa yang Cik Saleh suka makan kat sini? Makanan dia boleh katakan semua sedap-sedap belaka lah. Udang petai dia, Okey. dengan kailan dia, Okey. ikan masak pedas dia, semua sedap. Ni siapa ni? Ni rumah saya. Rumah Kanak Kanak. Okey, ni ada Kanak, kemudian ada Nuraika, Ada Auni. ada Auni. Okey, dan ada isteri saya kat sini juga. Okey, ini adalah hari jadi Saleh yang ke berapa ni? Ke-50 Lebih kurang lah. Untuk malam ini kami menyambut hari jadi Azhari Hassan kita, Azhari Hassan yang ke-50 di Ashikin Tom Yum, Ashikin Restoran di depan penjara Sungai Buloh sana. Ini adalah penjara Sungai Buloh. Alhamdulillah, saya baru habis makan di kedai Ashikin Tom Yum Restoran. Ashikin Tom Yum Restoran depan dengan penjara Sungai Buloh. Okey, hari ini merupakan hari jadi kawan baik saya, iaitu Cik Azhari bin Hassan ataupun Saleh, yang umurnya yang ke-50. Okey, hari ini kita mari sama-sama mendoakan kepada Cik Saleh supaya panjang umur, murah rezeki, diberi kesihatan yang baik sepanjang hidupnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa huwa shifaa'un li hadzal marid. Cik Azhari bin Hassan, Kanak, Auni dan juga Zulaikha, wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'an ajila la yughadiru saqama wa la alaman illa shifa'. Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana. Cik Azhari bin Hassan, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada Abang Haji Zulmadi yang telah mendoakan saya dan juga keluarga saya. Dan semoga panjang umur berbahagia untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin.